Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak mi kari seafood yang padu teruk. Kuah dia lemak, pedas, cukup rasa. Makan sekali, rasa nak lagi. Mula-mula kita sediakan bahan kisar. Bahan kisar ni kita kisar sampai halus. Kulit dan kepala udang ni kita akan rebus untuk dapatkan stok air rebusan udang. Barulah nanti mi kari kita lebih terasa manisnya. Yang bestnya, kali ni kita guna rempah kari daging Mak Siti. Jangan pelik, walaupun nama dia daging, masuk dalam kuah mi kari seafood memang ngam teruk. Bau dia wangi, rasa padu, terus naik level kuah mi kari kita. Rempah kari Mak Siti ni macam senjata rahsia dalam dapur kita. Kemudian kita panaskan minyak dan kita tumis serai 2 batang yang dah diketuk. Masukkan bahan kisar tadi, masukkan cili kisar dan rempah Mak Siti yang kita dah bancuh tadi. Tumis sampai betul-betul pecah minyak macam ni. Bila dah pecah minyak macam ni, kita masukkan stok air rebusan udang dan juga sedikit air lagi. Kemudian masukkan 1 cube pati ayam jika suka. Masukkan garam, gula secukup rasa. Kita renih lagi sampailah kuah ni mendidih. Kemudian baru kita masukkan santan yang kita dah bancuh dengan air. Santan tu Kak ni guna santan kotak je. Kemudian masukkan ketam. Kita guna ketam ni lagi sedap tau dalam mi kari. Kuah dah mendidih tu, masukkanlah fish ball. Boleh juga guna fish cake. Kak ni guna seafood tofu ni. Seafood tofu ni lagi sedap daripada fish cake. Kemudian last sekali kita masukkan udang yang kita dah buang kulit tadi. Tahu kembung, ini wajib letak dalam mi kari. Kena ada tahu kembung. Okey, dah siap kuah mi kari ni. Jom kita celur bahan-bahan sampingan pula. Bahan-bahan sampingan Kak ni celur jari ketam, kacang panjang, tauge. Lepas tu kita celur sekali mi kuning. Hidangkan mi kuning dengan kuah dan bahan-bahan seafood tadi. Memang sedap sangat. Letak bahan-bahan sampingan yang kita dah celur tadi dekat atas. Kemudian tabur dengan daun sup, daun bawang dan juga bawang goreng. Inilah dia mi kari seafood. Rasa dia memang sedap sangat. Dapat rasa manis ketam, udang dalam kuah tu. Kalau korang tak suka seafood, boleh je gantikan dengan api ayam. Guna rempah Mak Siti. Memang bertambah sedap.